Banyaknya orang bandar dia tak apa, dia ada pengangkut teh, maksudnya macam LRT, KTM. Pengangkut teh awal tu banyak. Macam kita luar bandar, saya di Kuala Besar ni tak ada pun bah. Bah tak masuk pun. Jika suami itu tenaga yang menolak arus, isteri itu tiang yang menahan badai. Keduanya berdiri sebagai pelindung keluarga. Di Pulau Suri, rezeki tidak pernah datang dalam bentuk yang pasti. Tangan kanan mengait ikan, tangan kiri menjual kuih. Hidup dibahagi supaya cukup. Pagi hari, Kak La bangkit bukan sekadar melengkapi tetapi menjadi nadi utama dalam perjuangan rezeki. Benda gini dia sepatutnya orang pedalam ni memang terkesan terus. Macam kalau Kak La ni, Kak La terkesan lah sebab berapa nak boleh kau Kak La pergi beli barang dekat bandar, guna lagi minyak, petrol, diesel. Lepas balik rumah, naik bot lagi. Tu bukan kereta lagi, tu bukan kereta, maksudnya dua pengangkut teh. So pengangkut teh sungai, so pengangkut teh darat. Banyaknya orang bandar dia tak apa, dia ada pengangkut teh, maksudnya macam LRT, KTM. Pengangkut teh awal tu banyak. Macam kita luar bandar, saya di Kuala Besar ni tak ada pun bah. Bah tak masuk pun. Maksudnya terasa lah benda tu kalau minyak nak kat pula subsidi budi tu kat memang terasa, memang terkesan lah benda tu. Ketidaktentuan rezeki tidak memilih siapa. Suami atau isteri sama-sama diuji. Musim tengkujuh datang bukan sekadar membawa hujan tetapi juga membawa ujian untuk warga pesisiran. Laut semakin deras, banjir semakin keras, seakan alam sendiri tidak lagi mahu mereka bertahan. Tangan kiri yang dulu menyambung rezeki kini turut goyah. Bila kiri dan kanan sama-sama lelah, di mana lagi hidup mahu berpaut. Dia tengok atas apa ni orang mari melancong. Maksudnya melancong ni kalau dia orang mari, dia minyak mahal, orang nak mari kan dah. Contoh kita dah tahu dah. Bulan 11, bulan 12, bulan 1 tu mosong dah. Jadi untuk macam kacuk lah kalau kita kayak kalau habis bulan 3, bulan 4 tu tak ada lah kata kita habis. Maksudnya adalah simpan ni untuk kita bulan 11, bulan 12 tu untuk support. Memang kadang-kadang dia tak nak buat kerja langsung. Apa duit mana duit simpan ni tu juganya. Tapi sebab tu kita kalau bulan 3, bulan 4 tu kita memang rushing terus-terus buat kerja. Sebab kita fikir dah untuk akhir tahun tu memang kita tak nak kerja. Dalam lelah keringat yang tidak pernah berhenti diperah, untung bukanlah fitrah yang dikejar. Bagi Kak La, yang penting hanya satu, kelangsungan hidup. Kos naik, harga ikut mendaki, tetapi harga jual tetap dijaga agar pelanggan tidak terputus. Yang dikhawatiri bukan sekadar harga minyak atau segala harga kos jualan, tetapi bila rantai kecil ini putus dan perniagaan yang rapuh ini tidak lagi mampu berdiri. Di sini bukan soal untung rugi, soalnya hidup mati esok hari. Macam pizza kat jual lo ni pun 10 riyal je. Orang bandar kalau pesan pizza paling-paling kurang pun 15 riyal. Lepas kita nak tarik pelancong tu mari pak kita. Maksudnya tak okey dah kita nak jual mahal dah demo tu naik bot lagi tambah masuk lagi dengan kenderaan nak mari lagi. Maksudnya kita kena fikirlah. Tak naik juga pun harga, memang harga kat floating ni bagi dia memang tak naik pun. Di pesisir, pasir berubah-ubah. Di sini, perahu kecil menjadi pengangkutan awam dan laut adalah jalan raya. Suri bukan sekadar membantu, mereka adalah tunjang rezeki yang menahan hidup agar tidak karam. Banjir kian menjadi langganan musim, menambah sejuk musim tengkujuh. Dikala anak-anak kota meluncur ke sekolah dengan kereta, anak-anak pesisir pula merentas air dengan bot kecil berasap minyak. Dalam arus krisis yang tidak menentu ini, yang kita cari bukan sekadar kemajuan, tetapi perlindungan yang mengerti bumi itu tanahnya berbeza-beza, agar tiada yang tenggelam di belakang arus deras dunia.